Cuma cikgu nak ingatkan kepada anak-anak. Okey, ingat sini anak-anak. Ingat sini. Okey, cikgu kongsikan hari ni. Mana-mana yang bermanfaat, yang baik, anak-anak ambil. Okey, jadikan pegangan untuk anak-anak, fokus pada anak-anak sebagai persediaan anak-anak untuk mendekati exam. Jadi cikgu ingat sekali lagi, untuk menjawab sejarah, kena baca, kena lihat kepada keseluruhan. Okey, untuk menjawab terutamanya soalan, mana-mana soalan lah. Soalan getah 1 ke, getah 2 ke, kena baca arahan. Kalau getah 2, okey, satu isi tu satu markah. Dan ada tadi yang di awal-awal, yang komen tak cukup masa. Mesti kena tetapkan masa sayang. Okey, kalau untuk getah 2 bahagian A, satu soalan 15 minit. Kan? Sebab ada 4 soalan di 1 jam. Lepas tu untuk bahagian B, satu soalan 30 minit. Kena tetapkan masa. Okey. Dan mesti jawab soalan. Jangan hantar kertas kosong, ya. Dan jangan padam jawapan tu. Kadang-kadang kita rasa jawapan kita salah. Tapi elakkan padam. Kecuali kalau memang rasa memang betul salah. Sebab kadang-kadang kita jawapan itu kemungkinannya betul. Yang kita padam tu betul. Faham tak anak-anak? Okey. Anak-anak,